Saya Dr. Zairul Azwan Muhammad Azman daripada Hospital Chancellor Tuanku Mukhris dan juga rombongan kerja daripada Hospital Chancellor Tuanku Mukhris amat kagum dengan kemudahan dengan pengendalian sistem ini dan juga melihat sistem ini adalah satu sistem yang merangkumi kesemua aspek kesihatan dan juga data-data yang telah ditunjukkan memang amat berguna untuk digunakan di masa hadapan. Ini mengenai BPJS Kesihatan, seperti yang saya nyatakan, amat kagum sekali dan juga saya rasa benda ini perlu dicontohi oleh negara-negara lain atau institusi yang tiada mempunyai sistem yang sebegini. Jadi benda ini amat penting untuk saya bawa balik yang terap di tempat kami sendiri. Bagi saya kesemuanya adalah mengagumkan dan I think benda ni adalah benda yang perlu kita lihat dan untuk it is a new thing ataupun it's not a new thing, it's something for the future. Satu yang amat menarik ialah berkenaan dengan kesihatan nasional di mana semua rakyat Indonesia adalah peserta daripada BPJS dan ini saya lihat satu benda yang perlu dilihat di Malaysia sendirilah. BPJS keren.